Hai, Assalamualaikum. Cuti sekolah kali ini kita pergi ke Taman Buaya Melaka. Okey, jom. Tiket pada hari biasa adalah RM17 untuk dewasa, pada hujung minggu dan cuti sekolah RM19. Jalan. Ni apa ada buaya juga kat ni? Oh, turtle. Di sini juga ada kedai yang menjual beberapa barangan yang boleh kita beli sebagai cenderahati. Di sini juga ada replika bangunan bersejarah versi kecil. KLCC ada. Jambatan Pulau Pinang, Famosa. Dan ada beberapa lagi bangunan bersejarah. Hujan mula turun time ni, kita orang tak bawa payung pula tu. Di sini juga ada pelbagai jenis reptilia. Cantik nama dia. Nama tempatan Ular Laju Ekor Merah. Ini kulit dia. Dia salin kulit. Nama dia Alligator Snapping Turtle. Raccoon pun ada, comel. Apa dia tadi? Oh, tu nampak tak penggiling. Dia duduk kat dalam tu. Peacock. Di kawasan ni kita boleh masuk dan beli sendiri makanan pada haiwan-haiwan kat dalam ni. Ada beberapa jenis burung, ayam, itik, ni ayam Turki, merak. Tidak takut. Ini apa? Tahu gul. Wow. Besar. Look at this. Sesiapa yang nak menunggang kuda, harga dia RM10. Kalau mandi pun ada disediakan, tapi sebab hujan tak ada orang mandi. Bahagian rusa. Ada anak dia tu, comel. Kebanyakan haiwan bertedur je lah sebab hujan di sini.